Mari dengan ikhlas, dengan sepenuh, dengan kesukaan, dengan suci hati. Alhamdulillah. Selagi kata kita ni boleh gerak akal yang ada tu heavy otak yang baik lagi, daging mulut boleh kata lagi. Alhamdulillah kita tu atas nangis mulut kadang dapat. Itulah. Ini ada boleh puasa, kita mari ngaji tiap-tiap tahun lah. Nak pergi ramai sokmo. Orang luar pun mari juga, ada 20 orang. Lepas kita pun puasa lah kena mari kata. Sama tak tahu lah aku. Duduk rumah saja. Duduk rumah saja mari lah kata. Mau tahu nak buat lauk kari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah membukakan taufik dan hidayah dapat kita mengadakan majlis khatam Quran kali yang kedua. Sekiranya majlis ni kita akan mengadakan setiap bulan puasa lah, dan kita nak ingat ada majlis khatam Quran untuk kita boleh himpunkan ibu-ibu kita dapat kita khatam Quran dalam setahun boleh sekali tak apa dah dalam bulan Ramadan. Yang mana dia duduk ngaji, kalau kira tu kemungkinan dalam setahun dia mau tak khotem, dia tak boleh khotem. Tapi dengan sebab majlis khotem Quran ni dia munasabah dengan bulan Ramadan, maka kita dapat mengadakan majlis ni untuk kita nak seolah kata mengutamakan bulan Ramadan sebagai bulan nuzulul Quran, bulan yang kita, Allah Subhanahu Taala menurunkan Quran. Kita jemputnya bukan orang kampung dan luar tu sekadar kata orang yang membawakan acara. Lepas tu untuk kita bawa orang yang bawa acara, iaitu apa, orang yang memberikan tazkirah dan kepada orang kampung di sini, dan tu ada bawa acara dalam seolah kata cara-caranya dalam nak khatam Quran. Lepas tu peserta tu adalah orang kampung. Peserta tu adalah orang kampung. Pada hari ini alhamdulillah sudah lulus. Maka kali ini adalah kali yang kedua, dan insya-Allah ada lagi kali yang akan datang, insya-Allah, bismillah. Orang luar kalau nak misalnya kata kali yang akan datang kita mengadakan khatam Quran, boleh ikut saja. Pada hari tanggal kemungkinannya duduk dalam 10 akhir. Duduk dalam 10 akhir. Kalau misalnya tahun depan kita akan mengadakan khatam Quran, tak apa, kita beri kepada di sini untuk buat penerangan kepada orang luar. InsyaAllah.